jemaah makin ramai. 11 Mei jam 5.43 kita sedang tunggu maghrib sebenarnya. Tapi saya berada di Musalla Safwah. Ni Musalla Safwah. Kita musalla yang betul-betul berhadapan dengan Masjidil Haram, antara yang terdekat. Dan di sini kawasan tempat solat banyak, memang banyak. Tapi saja kadang-kadang di sini kita dapat tengok ramai jemaah haji. Masya-Allah, makin lama makin ramai. Alhamdulillah. Dan biasa kebiasaannya tuan-puan, jemaah haji mereka akan sekarang ni panas 40 ke 45, 43, 45 darjah Celsius. Jadi jemaah haji akan Zuhur dengan Asar dia orang akan solat di hotel, kawasan hotel. Bagi mereka yang jauh lah, jemaah haji yang jauh. Dan selepas tu bila maghrib sampai isyak mereka akan duduk di masjid. Dan kalau tuan-puan tengok kan, jemaah makin membanjiri dah. Dan masya-Allah dah makin ramai. Sedang masuk, semua pintu makin penuh. Kalau kita tengok pintu Ajiat di sana, kalau kita tengok di orang yang boleh masuk pakai kain ihram ataupun buat umrah dan sebagainya, boleh masuk ke dalam masjid. Dan pintu sana pun makin penuh, makin ramai. Kalau tuan tengok belah atas masjid pula, jadi Alhamdulillah kita boleh lihat daripada hujung sana. Kalau tuan tengok hujung sana, jemaah makin sedang masuk masjid. Jadi ini suasana haji. Dalam 7 ke 8 hari lagi kita nak masuk 1 Zulhijjah, hari-hari yang terbaik dalam Islam, dengan 10 pertama Zulhijjah. Jadi semua jemaah dah makin lama semua dah masuk Mekah dah, dan semua sedang membanjiri masjid. Dan kalau tuan-puan yang belum pernah tengok Istana Raja ini, dalam kawasan Istana Raja, walaupun saya doakan tuan-puan dijemput Allah SWT untuk datang sini buat ibadah umrah haji. Dan bagi mereka yang datang haji, hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.